Okey, Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini atau di malam hari ini kita akan buat Maggi goreng double. Okey, Maggi goreng double. Jadi cara dia pertama, rebus Maggi dulu. Kita guna satu kuali je. Kita guna satu kuali saja. Okey. Kita guna satu kuali saja. Video ni tak ada dipotong-potong, tak ada diedit-edit. Langsung jadi. Ni VOP tukang masak. Okey. Ambil Maggi ni. Zam. Ni VOP tukang masak. Kalau content creator lain, dia buat ini, buat itulah kan. Dia ada setting-setting dia kan. Kalau kita tidak. Kalau kita tidak, kita langsung. Jadi untuk sahabat-sahabat, untuk tuan-tuan dan puan-puan ingin merasakan suasana atau apa yang kita hadapi atau apa yang kita lakukan di dapur, ini dia. Saya bagi tunjuk. Okey. Rebus dia dulu. Rebus dulu. Okey, ini akan saya skip. Okey, tengok. Dah mendidih macam ni. Dah mendidih macam ni, makna dia sekejap lagi akan masak. Sekejap lagi akan masak. Tengok dulu, goyang dulu. Okey. Kalau dia macam lembik macam tu, tapi jangan lembik sangat tau. Jangan lembik sangat. Jangan lembik sangat. Nanti kalau dia lembik sangat, dan kita nak masak dia patah-patah, putus-putus. Jangan lembik sangat. Dia sekadar lunak saja, sekadar lembik je, tapi jangan putus-putus. Okey. Dia tiriskan dulu, biar dia air dia turun. Okey. Tu. Buang air dia. Okey. Ada yang bertanya nanti, abang, kenapa cepat sangat masak? Kita tengok api kita bro. Api kita tengok bro. Api kita cepat masak. Okey. Okey, panaskan kuali. Alah, mati pula. Okey, kan? Panaskan kuali. Jangan sampai panas sangat. Masukkan minyak. Minyak sikit je, minyak sikit saja. Minyak sikit saja. Minyak sikit saja. Okey. Bagi dia kurang. Kurang sikit. Okey. Lepas tu lauk dia, lauk dia ikutlah. Lauk dia ayam ke, daging ke, seafood ke. Kalau kita pakai ayam je. Pakai ayam. Pakai ayam saja. Okey. Cukup. Goreng sikit. Okey. Goreng sikit. Okey, kurangkan minyak dia. Okey, goreng sikit. Lepas tu, sebab ayam tu dah rebus kan. Ayam ni dah standby rebus. Okey. Lepas tu di sini ada bahan-bahan dia. Ada tomato, ada bawang putih yang dah siap ketuk. Okey. Ni ada sawi, ada bunga pupis. Kita guna sayur ni je. Dua je. Sayur pupis dengan sawi. Dan di sini ada cili padi hijau. Okey. Lepas tu kita ambil bawang putih. Lepas tu kita goreng. Okey, kita goreng, masukkan dalam. Okey. Hidupkan api. Hidupkan api. Okey. Hidupkan api. Tengok, apa dia jangan sampai hangus tau. Bawang putih dia jangan sampai hangus. Okey. Okey, kacau telur masukkan. Okey. Masukkan. Okey. Lepas tu kita masukkan sayur. Okey, sayur dia kita masukkan. Masukkan sayur. Masukkan je sayur. Okey. Nyalakan api. Nyalakan api. Masukkan cili. Cili tadi ni. Cili tadi kan? Masukkan. Masukkan sekali. Right? Okay. Baru lepas tu masukkan Maggi tadi. Maggi dia tadi. Okay. Masukkan Maggi dia. Kacau. Okay. Kacau.
Bagi air sikit. Sikit je air. Tu. Bagi air sikit saja. Okey, ambil bumbu dia tadi. Perencah Maggi. Ingat, banyak orang tak faham, bukan tak faham, tapi kurang pandai lah. Buat Maggi ni dia kadang masin. Kan, kadang masin, kadang tawar pula kan. Kan, daripada perencah ni dia bubur 1/4 saja. Okey, ni kita buang. Bubur 1/4 saja. Okey. So customer ni dia minta dia agak lembab sikit. Sebenarnya nak kata bagi air sikit. Dia nak lembab kan. Okey. Right. Okey, dalam bumbu dia pula gula 1 je. Ajinomoto separuh. Okey, ajinomoto separuh, jangan 1. Sekejap. Sos siram 1. Okey. Sos cili 1. Bagilah cili bawang sikit. Sikit je cili bawang. Okey, ini tahap terakhir. Kicap sotong atau kicap garam, air garam bagi je sikit. Sikit je, jangan banyak. Sikit je. Okey. Lepas tu kicap pekat. Okey, kicap pekat. Tengok. Kicap pekat ni ikutlah. Kalau nak hitam sangat buat lebih. Okey. Lepas tu goyang-goyang macam ni. Baru ni. Goyang macam ni je. Okay. Alright. Maggi sudah siap. Buat cantik. Buat daun salad. Cantik. Untuk customer tu kena cantik. Right. Jadi Maggi goreng double. Okey. Jadi Maggi goreng double. Jadi tomato ni boleh kita masak, boleh tidak. Tapi kita selalu guna tomato yang mentah lah kan. Letak sini. Lepas tu bawang goreng tabur. Taburkan saja. Maggi goreng siap. Okey, terima kasih kawan-kawan. Jadi tips hari ini saya akan bagi hanya Maggi goreng yang boleh saya bagi hari ini. Mungkin insya-Allah esok kita akan berbagi resepi yang lain. Okey, bye bye. Assalamualaikum.